Anda pastinya sudah dengar mengenai usaha soloran yang akan saya buat daripada 17 hingga 22 Jun ini. Saya akan lari dari Taiping sampai ke Parlimen melalui jalan persekutuan, jalan lama. So bagi anda yang berada sepanjang perjalanan itu, kalau anda nak join, nak lari bersama saya, sangat dialulukan. Tetapi kepada anda yang tidak dapat bersama dengan saya secara fizikalnya, anda boleh membuat hebahan, tolong menyiarkan usaha ini supaya memberi lebih kesedaran kepada kerajaan, kepada pihak berkuasa supaya bantulah, lindungilah DAK iaitu Dara, Amur dan Kelat ini dan juga kehidupan liar kita yang bagi saya sangat-sangat berharga. Saya sedar bahawa masih ada ramai yang tidak jelas dengan apa sebenarnya isu. Mungkin mereka lihat, nampak, dengar ada 3 ekor gajah kita tetapi mereka tidak sedar apa sebenarnya yang berlaku. Secara ringkasnya, kita dapati 3 ekor gajah Malaysia yang diselamatkan dari hutan sebelum ini dan ditempatkan di pusat konservasi Kuala Gandah ini telah dihantar ke Zoo Tennoji Jepun. Isu ni mendapat perhatian orang awam dan umum selepas ada satu video yang tular menunjukkan keadaan 3 ekor gajah kita ni dalam keadaan yang stres, yang tidak sihat dan menyedihkan. So, mulalah perkara ini mendapat perhatian orang ramai bahawa haiwan-haiwan lain yang ada di zoo tersebut juga mengalami nasib yang sama. Ada seekor harimau yang didapati sangat kurus, ada beruang yang juga mengalami perkara yang sama dan sebagainya. So ini memberikan satu mesej yang negatif dan juga membimbangkan rakyat kita, khususnya nasib 3 ekor gajah kita, Dara, Amoy dan Kelat. Maka sebab itulah saya sendiri mengeluarkan inisiatif untuk membuat larian solo ni adalah supaya meningkatkan lagi kesedaran di kalangan rakyat mengenai pentingnya kita melindungi dan menjaga haiwan liar kita, khususnya dalam konteks 3 ekor gajah kita yang sedang bagi saya mengalami kesengsaraan di Tennoji Zoo itu. Sebab itulah saya mengajak kepada semua supaya sama-sama menyokong usaha bagaimana kita nak membantu DAK dan juga melindungi hidupan liar kita. Yang paling penting juga adalah supaya tidak ada lagi insiden yang sebegini berlaku pada masa hadapan. Kepada mereka yang akan melihat larian saya dari Taiping ke Parlimen ini, siapa yang berminat, rasa nak join meningkatkan kempen kesedaran ini sangat dialulukan. Saya akan berlari dari 17 hingga ke 22 bulan Jun ini. Maka saya menjemput semua supaya untuk sama. Dan kita akan sampai lari dari Taiping ke Parlimen itu, soalan, segala maklumat akan disampaikan kepada wakil ahli Parlimen yang akan membawa suara ini ke dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara lah. Ya, saya harap melalui ini sajalah usaha yang saya rasa saya mampu. Dan selepas itu kita akan teruskan lagi kempen ini sehinggalah kerajaan membuat sesuatu untuk Dara, Amoy dan Kelat. Anda pastinya sudah dengar mengenai usaha soloran yang akan saya buat daripada 17 hingga 22 Jun ini. Saya akan lari dari Taiping sampai ke Parlimen melalui jalan persekutuan, jalan lama. So bagi anda yang berada sepanjang perjalanan itu, kalau anda nak join, nak lari bersama saya, sangat dialulukan. Tapi kepada anda yang tidak dapat bersama dengan saya secara fizikalnya, anda boleh membuat hebahan, tolong menyiarkan usaha ini supaya memberi lebih kesedaran kepada kerajaan, kepada pihak berkuasa supaya bantulah, lindungilah DAK iaitu Dara, Amur dan Kelat ini dan juga kehidupan liar kita yang bagi saya sangat-sangat berharga.